Oh, bos, kenapa ni? Kenapa ni? Buat apa ni? Tu, tengok tu. Kami tengah masak mi ni berasap guys. Tujuh agak lah. Tunjuk dekat hampa cara-cara nak bagi suami hampa rindu masakan hampa setiap malam. Ui, macam mana caranya? Macam mana? Hampa kena tunggu 3 minit, nanti aku tunjuk dekat hampa dah. 3 minit ni dia guys, kita punya Nyonya 336 kari mi. Boleh tengok ni. Tengok sikit. Oh, macam tu. Sedap guys. Memang nampak pekat elok no. Apa beza dia dengan mi yang lain ni? Apa beza dia? Ni mi nak tunjuk kat hampa. Kita menggunakan bahan-bahan semula jadi macam ni, boleh tengok. Untuk nak hasilkan kita punya paste tu. Ni kalau dah banyak bahan macam tu nak masak dia mesti lama. Tak payah lama pun. Kita dah siap sedia dekat hampa paste sejati macam ni. Boleh tengok. Paste sejati perencah kari macam ni. Kita tak pakai powder tau. Powder ni? Yes. Oh, okey. So, kita nak masak dia pun kita hanya bubuh kita punya perencah dan kita punya mi dah boleh siap dah guys. Okey? Oh. So, untuk hampa semua yang nak tahu cara-cara nak bagi suami rindu masakan hampa setiap malam, hampa kena grab sekarang kita punya Nyonya 336 kari mi. Oh, dekat beli mana boleh beli ni? Dekat mana boleh beli? Senang je. Dekat beg kuning dah boleh dapat dah guys. And then ada good news lagi. Untuk 100 orang terawal sekarang ni akan dapat harga terepek tau. So, tunggu apa lagi? Cepat dapatkan sekarang. Dekat beg kuning.